Beliau adalah penutup para nabi dan rasul serta utusan Allah kepada seluruh manusia, dan rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik keturunan Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah. Muhammad anak kepada Abdullah. Abdullah ni anak kepada Muttalib. Muttalib anak kepada Hashim. Ya. Dulu ni Hashim ni, Hashim bukan nama betul, nama gelaran Hashim. Dia masa dia nak pergi ke Syam, dia kahwin, masa perjalanan kahwin. So orang Arab macam tu lah, orang Arab tak macam orang Melayu. Orang Melayu kalau kahwin ni masalah. Tambah kalau dah kahwin, punca masalah, troublemaker betul ni. Walhal kahwin ni Allah redha. Ni Allah benci zina, redha Allah ada pada kahwin. Di sisi hukum hakam agama, kahwin benda baik. Di sisi hukum hakam dunia, kahwin benda baik. Tapi perempuan tak suka. Apa pasal? Should be wrong somewhere. Ini bukan somewhere, everywhere. Tak mana yang tak kena? Hashim meninggal. Habis Hashim meninggal. Bila Hashim meninggal, lama baru dengar cerita. Kata Hashim ni ada kahwin dan dia ada anak. Hashim kahwin, dia ada anak. Bila dengar kata Hashim kahwin, ada anak, dia kata bapa Hashim ni, Abdul Manaf ni, dia mengarahkan anak-anaknya dia yang lain pergi cari cucu dia. Anak Hashim ni cari cucu dia. Dia panggil anak dia bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib dengan Hashim dua beradik. Panggil, hang tak pergi tengok Ustaz anak-anak abang hang ni. Dengar kata dia kahwin, apa cerita? Dia pun pergi cari jumpa. Arab tahu pandai cerita pasal nasab. Tanya kok tu, tanya kok ni, gu. Dulu tak ada DNA. Ilmu nasab Arab ada. Tanya betul. Tak syak lagi. Bawa balik. So anak Hashim kecil lagi masa tu. Bawa balik. Dia balik masuk ke Mekah. Bila bawa balik masuk ke Mekah, orang Mekah tak tahu cerita apa. Dia tengok daripada jauh. Oh, dia kata Muttalib ni beli hamba baru, maka dia panggil Abdul Muttalib. Gelak tu lekat sampai mati. Maka dia dipanggil dengan nama Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Muttalib tu pak menakan dia lah. Nama sebenar dia Syaibah. Oh, ni Abdul Manaf kata, ni kan cucu aku, anak pada Hashim. Hashim nama dia Amru. Di Hashim sebab dia suka bagi makan jemaah haji. Bila masuk ke Mekah, dia bagi makan jemaah haji, dia koyak roti. Koyak roti tu orang Arab kata Hashimiyah. Ni orang ni koyak roti ni. Amru ni koyak roti. Koyak roti bagi ke orang. Nama tu tenggelam, perangai dia tu naik. Maka Nabi dipanggil keturunan Hashim. Keturunan tu Tok Wan koyak roti tu. Tak tahu lah kalau koyak roti belah kita, mamak lah, mana ada Melayu koyak roti. Melayu roti jala, diikat bagi simpul. Jadi koyak roti ni mamak. Maknanya keturunan mamak ni keturunan Hashim. So dia main lambat pun jangan duk kata apa kat dia. Tak ada. Saya keluar rumah tadi 3.30. Sampai sini pukul 8 suku. Dekat 4 jam. 3 biji accident. Hujan lebat. Lepas tu sampai dekat mana kereta tu terbakar. Lepas tu yang tangki-tangki minyak tu tak berani pergi. Semua pakai berhenti. Apa punya menu capati coklat. Hampa bagi mamak ni angin betul. Jangan duk bubuh capati coklat ni kan. Nak ejeh kot mana capati coklat tu. Capati bukan buat bertepung gandum. Capati ada tepung atar.
hampir bubuh coklat atau tepung atas hang nak mampu. Kalau hang nak bubuh coklat atau capati, hang kena modify tepung dia. Bila hang modify tepung dia, tu bukan capati betul. Hang ranjau. Jangan duk bubuh dah nama coklat atau roti ni. Saya panas sungguh walaupun ada aircon. Aduh capati coklat. Roti canai coklat. Oi, hamba biar betul. Hamba dapat mana ni otak ni? Makanan original habis dinodai oleh nista. Lingkup habis makanan original. Dalca tak jadi dalca, gulai dal tak jadi gulai dal. Dal lain, dalca lain. Memang dia daripada kacang yang sama tapi cara buat lain. Dalca ni orang makan dengan nasi, dal ni orang makan dengan roti. Dia ada cara buat dia, campur dia. Tak tahu ikut kepala dia pergi buat ikut suka. Makan capati, dia kata lembutnya capati ni. Saya pun pegang koyak, lembut sungguh. Mana ada capati lembut? Tepung atas. Capati ni kita bakar. Kita tembak dia kan, dia kembung. Lepas tu atas dia akan jadi macam kita koyak dia kelai. Itulah tepung dia. Hang pergi bubuh capati sampai boleh koyak lagu tu, hang ranjau tepung. Hang mesti ranjau hang bubuh tepung lain ni. Patut capati lembut. Hak tak tahu apa, makan punya sedap. Kita ni darah capati ni. Darah tosai, darah capati, darah Itali. Kita makan-makan, punggah. Apa orang nak jadi kuat? Dunia kita nak jadi apa? Esok lusa orang nanti makan nasi lemak dengan susu. Ambil nasi lemak, tak pakai dah sambal, buka susu tu, susu krim tu, datang. Nama dia nasi lemak menu susu. Orang Melayu nak kata apa? Pergi tanya kat makcik-makcik. Orang tu nasi kandak. Siapa yang makan nasi kandak? Nasi kandak ni dia tawang. Nasi kandak Perlis saya tak tahu, saya tak kata apa. Saya kata nasi kandak Penang. Pasal bulan depan saya nak main lagi. Saya kata ni nasi kandak Penang. Nasi kandak Penang ni dia tawang. Pasal apa? Pasal dia buang kanji. Tengah mendidih tu dia ambil kanji dia buang. Dia tabuk garam sikit saja kalau orang bagi basi. Yang kata nasi kandak bau ganja, tak ada, mamak tak buat kerja tu. Dia tak buat, mamak tak buat kerja tu. Ini semua ni nak dah mamak ni. Dia sejak kanji. Sejak kanji nasi jadi seroi. Makan tak segar. Lepas tu orang boleh tambah. Mama nasi tambah setengah. Dia boleh kerja pada jauh. Kena tambah setengah. Dan nasi dia tawar. Lepas tu mamak dia makan nasi kandak kuah banjir. Dia bokor tu, dia bokor ni. Tetap dia rasa semua jenis kuah. Kita pergi makan nasi minyak. Nasi minyak tu dah ada rasa. Buah dalca kat atas dah ada rasa. Buah ayam merah kat atas dah ada rasa. Buah ayam bawang kat atas dah ada rasa. Hang rasa apa? Punya tak reti makan. Punya tak reti makan. Tu mamak makan macam mana apa boleh Europe. Dia makan nasi kandak mangkuk oi, nasi kandak. Nasi kandak ni tak ada rasa. Pasal tu hang bubuh apa serba mak nenek atas dia, hang boleh rasa. Tapi kalau nasi tu dah ada rasa, hampir bubuh kuah dah ada rasa, hang nak rasa apa? Pasal tu nasi ada rasa ni Arab, dia makan mana ada kuah. Dia bagilah kepada kita kambing-kambing yang tak ada kuah apa nasi, kita makan lah. Baru boleh rasa yang ada rempah serba mak nenek dalam. Ya Tuhan. Nak cerita apa mai ikut ni tadi Nak cerita pasal Nabi tadi macam mana mai ikut ni?